Kalau sentimen tolak PH dan tolak DAP yang kita nampak hari ini berterusan sampai PRU ke-16, saya rasa Anwar Ibrahim memang ada masalah besar. Tapi Anwar ada banyak kelebihan yang boleh digunakan untuk terus kekal berkuasa sehingga penggal kedua. Jadi mampukah beliau? Assalamualaikum semua, saya Muhammad Firdaus Salihuddin. Saya orang media bekerja di TV Pertiwi dan dalam channel ini saya banyak berkongsi pandangan tentang politik, media dan isu yang saya rasakan penting untuk kita fikirkan bersama. Dan kalau tuan-puan suka perbincangan seperti ini, sila subscribe channel ini. Jadi mampukah Anwar kekal menjadi PM? PRU 16 umumnya perlu diadakan selewat-lewatnya hujung 2027, walaupun sekarang memang sudah ada perbincangan tentang kemungkinan pilihan raya lebih awal. Jadi kita ada lebih kurang 1 hingga 2 tahun untuk tengok bagaimanakah keadaan politik akan berubah. Persoalan saya mudah, kalau pilihan raya diadakan dalam keadaan sentimen hari ini, mampukah Anwar dapat penggal kedua? Bagi saya ada 3 benda besar yang akan tentukan jawapannya. Masalah pertama Anwar iaitu sentimen terhadap PH. Kita dah nampak beberapa isyarat dalam PRN Johor baru-baru ini. BN menang 48 daripada 56 kerusi. PH cuma menang 12 dan Reuters menyifatkan keputusan itu sebagai satu setback yang besar kepada PH. Dan saya tak nak kata satu PRN terus boleh mewakili keadaan seluruh Malaysia. Tidak semudah itu. Tetapi ia tetap signal, isyarat kalau sentimen terhadap PH dan khususnya penolakan sebahagian pengundi terhadap DAP berterusan, Anwar ada masalah. Sebab untuk menjadi Perdana Menteri bukan cukup sekadar penyokong sendiri yang suka kita kena menang cukup banyak kerusi. Dan dalam politik Malaysia, sokongan pengundi Melayu masih sangat penting. Jadi soalan besar kepada PH sekarang ialah macam mana nak tarik semula pengundi Melayu tanpa kehilangan pengundi teras mereka sendiri. Tapi Anwar ada satu kelebihan, dia tak perlu menang seorang diri. Dan ini kadang-kadang kita terlupa. Anwar jadi Perdana Menteri selepas PRU 15 bukan sebab PH menang majoriti mudah. PRU 15 menghasilkan Parlimen tergantung, hang Parlimen, dan akhirnya terbentuk kerajaan yang menggabungkan PH, BN dan beberapa blok lain. Sebab itu saya rasa seorang lagi watak yang sangat penting menjelang PRU 16 ialah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Selagi BN dan UMNO masih bekerjasama dengan PH di Putrajaya, Anwar mempunyai laluan untuk membentuk kerajaan walaupun PH tak menang besar. Tapi hubungan politik ni bukan macam kahwin sampai mati. Hari ni kawan, esok kita tak tahu lagi. Dan kita dah tengok BN bertanding sendiri di Johor, walaupun di peringkat persekutuan mereka duduk dalam kerajaan yang sama dengan PH. Jadi selepas PRU 16 nanti persoalannya mungkin bukan sekadar berapa kerusi PH menang, tapi siapa sanggup bekerjasama dengan siapa. Dan di situlah survival politik Anwar sangat bergantung kepada kemahiran membina gabungan. Dan jangan pandang rendah kelebihan Anwar sebagai kerajaan. Ini satu perkara yang saya rasa kita kena lihat secara real, iaitu Anwar sekarang bukannya ketua pembangkang. Beliau ialah Perdana Menteri. Kerajaan mempunyai kemampuan yang jauh lebih besar untuk menetapkan agenda, menjelaskan dasar dan bawa naratif mereka kepada rakyat. Dan kita nampak kerajaan semakin serius dengan komunikasi digital dan pengawal seliaan media sosial. Contohnya, peraturan keselamatan dalam talian dan pengesahan umur media sosial mula dikuatkuasakan pada Jun tahun ini melalui SKMM. Dan saya tak nak terus kata semua langkah itu dibuat untuk politik. Itu tak adil. Ada isu keselamatan kanak-kanak, isu scam, jenayah cyber dan macam-macam lagi. Tapi menjelang pilihan raya, kita kena juga sedar bahawa perang politik hari ini berlaku di telefon kita, di TikTok, di Facebook, YouTube, WhatsApp, dan siapa yang menguasai naratif, dia yang ada kelebihan. Dan baru-baru ini, kerajaan menerbitkan laporan RCI tabung haji pada 29 Julai. Dan laporan itu sebenarnya berkaitan siasatan yang telah dibuat beberapa tahun sebelum ini. Anwar menjelaskan kerajaan menangguhkan penerbitannya
kerana bimbang keyakinan pendeposit terhadap tabung haji terjejas dan hanya mengeluarkannya selepas keadaan institusi itu dianggap lebih stabil. Itu penjelasan kerajaan dan saya boleh terima bahawa memang ada alasan pentadbiran. Tapi sebagai pemerhati politik, saya rasa kita berhak bertanya kenapa timing dia begitu dekat dengan PRN Negeri Sembilan, dan saya tak boleh katakan ia strategi pilihan raya, dan saya tak akan kata ia memang dibuat untuk pilihan raya. Tapi dalam politik, timing juga memberikan mesej, dan perkara seperti inilah yang membuatkan saya rasa kita tak boleh meremehkan kemampuan Anwar menggunakan ruang yang ada sebagai Perdana Menteri. Mana tahu nanti dah dekat PRU, macam-macam bom yang Anwar rilis. Jadi mampukah Anwar survive untuk penggal kedua? Saya secara peribadi, saya tak sorok pendirian saya. Saya memang berharap Anwar tak mendapat penggal kedua. Tetapi apa yang saya mahu tak semestinya akan berlaku. Kalau lihat secara rasional, Anwar bukannya lawan yang mudah. Orang ini dah lalui puluhan tahun dalam politik, pernah berada dalam kerajaan, pernah menjadi pembangkang, pernah dipenjarakan, pernah bekerjasama dengan orang yang dahulunya menjadi lawan, dan akhirnya dia sampai ke Putrajaya. Jadi kita dapat belajar dalam sejarah politik Anwar ni ialah jangan pandang rendah survival instinct beliau. Kalau sentimen terhadap PH terus merosot, Anwar memang boleh kalah. Tapi kalau beliau berjaya mengekalkan coalition, mengekalkan gabungan tersebut, memulihkan sokongan dan memilih timing pilihan raya yang sesuai, beliau masih mempunyai jalan untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi saya nak tanya tuan-puan, kalau PRU 16 diadakan dalam masa yang terdekat, Anwar boleh kekal sebagai PM ataupun tidak, dan apakah faktor paling besar yang akan tentukan keputusan itu? Tulis pandangan tuan-puan di ruangan komen.